Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke YouTube Halas. Okay, so video kita kali ni kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Okay, jom. Okay, jom kita letak kamera ni sini. Okay. Okay, kita nak buat apa? Jom kita tengok seram kita, iaitu Iman Hakim. Okay, jom. Yang baru masuk, jangan lupa like and subscribe ya, okay? Okay, jom kita tengok seram kita. Okay, yang ini seram kita. Siapa yang tak subscribe lagi ni, okay, subscribe sekarang. Seram kita. Okay. Okay, jom kita nak tengok yang mana. Saya dah subscribe dah YouTube seram kita ni. Korang kenal tak seram kita tu? Apa tu Iman Hakim? Ha, kenal ke tak? Kenal. Ni apa tu? Kau tak tahu. Okay, jom kita tengok kisah seram Opa. Okay, jom. Okay dah. Opa. Oh, Opa. Ya. Nak ikut atuk boleh? Atuk ikut atuk ke mana? Kebun atuk. Atuk cakap dia jumpa sesuatu. Kejap. Dia jumpa apa Okay, korang tak. Okay, kalau korang tengok Iman Hakim ni, apa tu seram kita ni mesti korang tahu dah cerita ni. Pasal Opa, kisah seram Opa. Okay, jumpa apa? Nak pergi tengok lah ni. Yelah, hati-hati. Baik Opa. Opa, kejap. Ya. Tengok ni. Weh, korang. Aku aduh. Ni jumpa dekat atau ajak jumpa dekat kebun tu dia jumpa ni korang. Korang tengok tak jelas. Ni korang tengok haiwan yang pelik ni. Okey dah, jom. Haiwan apa tu? Entah, tapi comel. Nak boleh. Ish, tak payah dah. Boleh lah Opa, please. Tak boleh. Orang entah haiwan apa tu. Bahaya. Alam. Kesian lah dia seorang-seorang. Biar je lah dia seorang-seorang. Haiwan tu kan bahaya. Kita tak tahu haiwan tu pelik. Mesti dia lapar. Banyak alasanmu. Banyak alasan. Dekat kebun atuk tu kan ada banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Dia tak lapar lah. Nak bagi makan dia makan yang goreng panas-panas. Mesti dia suka. Kalau macam tu, esoklah datang bawa ayam goreng dengan atuk. Atuk cakap esok atuk tak datang kebun. Macam ni kok. Kita ambil bela dekat rumah tu. Banyaklah. Bolehlah datang bagi makan kat dia. Atuk nak ke letak haiwan tu dekat rumah? Atuk cakap okey je. Atuk ke bukan dalam rumah. Bawa rumah atuk ada sangka. Kalau macam tu ikut kamu lah. Okey, kejap. Terima kasih. Itulah nak balik pukul berapa? Jangan lambat-lambat. Ada ngaji hari ni. Mengaji. Baik Opa. Opa, pergi dulu ya. Pergi mana pagi-pagi ni? Tengok Kiki lah.
Korang tahu tak Kiki tu apa? Okey, kalau tahu sila komen yang korang tengok cerita Iman Hakim. Okey. Tengok Kiki lah. Kiki? Ya, Kiki nama haiwan semalam. Oh. Dekat rumah tu? Ha. Okey, hati-hati tu. Okey, opa. Dah bawa makanan nak bagi. Dah. Okey. Opa. Ha, dia cakap. Kiki hilang. Astaghfirullah. Kiki macam mana kau bela tu? Ya Allah. Macam mana ni hilang pula? Tak tutup. Kemas. Kita sangka tu. Kemas lah. Habis tu macam mana? Sekejap. Nak pergi cari. Cari kat mana? Ya Allah. Ha, dah jumpa Kiki. Jumpa kat mana? Kat kebun tu. Kamu pergi ke bawah tu seorang-seorang? Bahayalah kamu ni. Weh, sekarang ni dah jam sikit ni. Dah sampai ni. Nak bawa balik Kiki pula ni. Opa rasa biar je lah dia dekat kebun. Dia tak suka kurung sebab dia lari. Biarlah dia makan buah-buahan dekat kebun tu. Tapi kan apa? Atuk cakap tak dia pula sayur-sayuran atau buah atuk dengan hilang atau rosak dengan hilang kat kebun tu. Maksudnya binatang tu tak makan benda tu. Mungkin. Sekejap. Weh, aku dah sekejap sikit ni ha. Betul bulu aku ni dah mengembang kalau aku bersorang-sorang. Habis tu dia makan apa? Opa, dia suka ayam lah. Laju dia makan. Sekejap. Banyak betul dia makan. Habis mesti lapar sangat. Okay, jangan. Kenapa? Atuk datang rumah. Dia cakap haiwan tu bahaya. Pagi tadi masa atuk nak bagi makan binatang melompat dekat atuk. Dia nak gigit, nak makan atuk. Habis luka dekat muka nasi. Atuk sempat lari. Binatang tu makan daging. Lari tinggal benda tu je. Atuk on the way datang dekat. Opa, tolong! Okay, so video kita kali ni sampai sini je. Jangan lupa like and subscribe ya. Okay, jangan lupa tekan loceng. Okay, terima kasih. Bye.